Hai Do. Hai Nat. Aduh, sakit perut lah. Kenapa Do? Saya tak makan pagi tadi, tak sempat. Saya lapar lah. Lah, kenapa awak tak makan? Aduh, sakit lah. Lapar. Nah, ambil roti saya. Terima kasih Nat. Sama-sama Do. Wanginya. Nat, kamu tahu tak macam mana roti ini dibuat? Tak tahulah, awak tahu ke? Tahu. Okey, jom ikut saya. Jom. Dari cerobong dapur, asap berjelaga berkepul. Terkecur liur, harum semerbak juadah tersehur. Roti yang dibakar di dapur membangkitkan selera. Selera itu bangkit kerana baunya yang harum. Roti merupakan makanan ruji yang diperbuat daripada doh tepung dan air. Roti menjadi makanan popular di seluruh dunia, terutamanya masyarakat barat. Doh yang kenyal disebabkan oleh kandungan gluten yang tinggi. Produk roti yang merangkumi roti, pai, pastry dan muffin biasanya disediakan dari tepung atau makanan yang berasal dari beberapa bentuk biji ring. Terdapat dua jenis roti iaitu rich dough dan lean dough. Rich dough merupakan jenis roti yang tinggi kandungan lemak, gula dan telur. Manakala lean dough ialah roti rendah lemak dan gula. Okey Nat, sekarang saya akan temu ramah seorang ketua chef di Compass International College. Saya dengar dia seorang yang hebat dalam bidang kulinari. Jom. Selamat pagi Tuan. Saya Putika dari TVPSS SMK Idrisha ingin bertanya beberapa soalan kepada Tuan. Boleh. Boleh Tuan memperkenalkan diri? Okey, nama saya Chef Andy dan saya berasal daripada Kuala Lumpur dan saya dah berkecimpung dalam bidang pastry ni lebih 12 tahun. Okey. Apakah yang paling mencabar dalam menghasilkan roti yang sempurna dan bagaimana Tuan mengatasinya untuk memastikan konsistensi dan kualiti? Okey, perkara yang paling mencabar dalam proses membuat sesebuah roti ataupun dessert ni kami lebih kepada R&D resipi tu sendirilah. Contoh kata kita nak mendapatkan rasa yang cukup masam, jadi kita kena olah resipi tu mungkin lebih daripada seminggu atau 2 minggu lah. Jadi daripada situ kita boleh dapat rasa yang cukup masam dan sempurna dengan kita punya produk. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa. Okey. Okey Nat, sekarang kamu dah tahu kan cara pembuatan roti? Ya, hari ini saya dapat banyak maklumat tentang pembuatan roti. Nat, saya minat sangat nak ceburi bidang kulinari, terutamanya pembuatan roti. Habis SPM nanti, saya nak ke Compass International College. Kat sini ada program Diploma Seni Kulinari. Oh iya ke? Saya nak ikut awak boleh? Boleh. Do dengan Nat mana boleh berpisahkan?